Hadis ni hadis sahih. Tang ni Nabi bagi tahu peraturan untuk berwangian bagi wanita. Sabda Rasulullah, minyak wangi orang lelaki harum baunya, tak apa yang bau dia ni, bau wangi-wangian dia tak apa yang kuat, bukan yang berat tu, yang minyak wangi laki-laki yang bau kuat tak apa, dan tersembunyi warnanya. Ini zaman dululah dari segi warna ni. Dan minyak wangi wanita pula adalah warnanya kelihatan dan tersembunyi baunya. Zaman hari ni minyak wangi dia tak ada warna dah. Memangnya minyak wangi tu warna, tapi bila sembok dia tak lekat dah warna. Zaman dulu dia ada warna. Nabi pesan kalau orang laki-laki minyak wangi tu bau dia wangi betul, tak apa. Tapi orang perempuan pula minyak wangi dia pastikan bau dia ringan je. Nabi kata dari segi warna, orang laki-laki biarlah warna tu tersembunyi, orang perempuan tak apa, biar kelihatan warnanya. Kalau zaman hari ni warna dah tak ada, tinggal bau, maka kita ambil apa yang berbaki daripada ajaran Rasulullah SAW ini, iaitu kalau minyak wangi orang laki-laki tak apa dia berbau, maksudnya dia berbau harum kuat, orang lain semua boleh bau. Adapun yang wanita punya tersembunyi baunya. Boleh pakai tak? Boleh. Takkan tapi pastikan bau dia tidak berlebih-lebihan. Ini ajaran Rasulullah.